Euro JPY meluncur tak berhenti. Dah hampir setahun naik dan kini menciptakan rekod all time high. Tapi kenapa tiba-tiba je? Dah macam gol dah perwatakannya ni. Apa yang memacu lonjakan besar Euro JPY ni? Di balik angka dan carta ada cerita besar yang korang perlu tahu. Dalam video kali ini, kita akan bongkarkan sebab sebenar kenaikan ini. Kita juga akan analisa carta dengan teliti dan rumuskan apa yang bakal berlaku seterusnya. So, make sure korang tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Apa yang berlaku di dunia sekarang yang menyebabkan pair Euro JPY ni terbang tinggi? Punca utama adalah yen lemah berterusan dan dasar monetari Jepun dovish. Yen terus ditekan oleh dasar longgar dari Bank of Japan dan ujuran bahawa kadar akan kekal rendah. Ekonomi Jepun juga dilaporkan mengalami kontraksi suku tertentu yang menambah tekanan kepada JPY. Seterusnya, Euro kekal agak kukuh dan sokongan ekonomi Eropah yang kuat. Walaupun terdapat cabaran, mata wang Euro menunjukkan daya tahan. Data dan komen dari anggota ACB menyokong bahawa tiada perubahan segera dalam dasar. Punca seterusnya ialah sentimen risiko risk on dan carry trade yang menyokong Euro JPY. Apabila pasaran lebih yakin mengambil risiko, pasangan seperti Euro JPY sering naik kerana untung dari carry trade dan aliran modal ke mata wang yang lebih tinggi. Yen terus menjadi mata wang yang lemah, G10 mendorong Euro JPY ke paras tertinggi. Seterusnya, rekod momentum teknikal. Pair ni dilaporkan membuat all time high dan kenaikan ini menunjukkan bukan hanya jangka pendek tetapi sebahagian daripada trend jangka panjang. Dari hasil gabungan punca-punca ini, pasaran mempunyai kecenderungan yang positif bagi long. Kita tengok dari segi technical analysis pula. Berdasarkan carta Euro JPY di TradingView, kita boleh nampak harga mula mendaki tinggi start daripada bulan Mac 2025. Dan sehingga hari ini mendaki tinggi dan form bullish trend yang sangat kuat. Kita boleh tengok price telah pun memecahkan previous resistance dengan kuatnya dan kawasan ini menjadi kawasan utama untuk saya pantau harga. Target saya, price akan teruskan kenaikan ke paras 183.00 dalam senario yang lagi satu, iaitu jika bearish state, jika price reverse dan memecahkan zon 178.8 dan 175.8, maka ada keberangkalian price akan turun ke zon seterusnya ke 172.3 dan 169.8. Ini semua depends on price action dan juga data Jepun. Tapi dari segi purata analisa ini, ianya positif dan sangat sesuai untuk long. Kita tengok pula dari segi news dan jangkaan masa hadapan. Antara berita-berita yang penting yang kita perlu titik beratkan adalah komen dan dasar Bank of Japan. Jepun masih dilaporkan akan kekalkan dasar longgar. Pemilihan pemimpin Jepun baru dan tekanan fiskal. Pasaran beramalkan langkah fiskal ekspansif yang melemahkan yen. Data ekonomi Jerman dan Eurozone yang dilaksanakan, Eurozone agak stabil memberi sokongan kepada Euro JPY. Selagi dasar Jepun kekal longgar dan yen tetap lemah, peluang kenaikan lanjut tu wujud. Namun, kita kena berhati-hati sikit. Jika Jepun mengejutkan dengan hawkishness atau ekonomi Eropah merosot, kejatuhan yang dramatik boleh berlaku. So, kalau ikut semua data-data yang saya kumpulkan ini, analisa saya sangat positif untuk pasaran Euro JPY ni. Saya akan cuba cari peluang untuk long. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. Saya harap analisa saya boleh membantu korang untuk melihat market dengan lebih luas. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma saja, korang boleh klik link dekat bawah.